Hello guys, so sekarang dah second quarter of 2026. Untuk tahun ni aku ada beberapa benda lah yang aku nak cuba usahakan. Kira macam aku punya side hustle. Plan for 2026 ni untuk aku cuba generate side income so that probably by end of this year aku dah tak perlu bergantung. Maybe tak perlu bergantung sangat dengan kerja 9 to 5. So that's aku punya target lah untuk tahun ni. Okay, first one as usual, Airbnb business. So sekarang aku masih operate 5 buah rumah dekat Ceras, Bangi and juga 3 unit dekat Sungai Besi. So far aku boleh kata untuk run Airbnb business ni kan, buat masa ni on 2026, especially on high rise property, benda ni agak susah tau sebenarnya. Sebab bila korang dah, let's say korang ada property dekat satu tempat and korang rasa korang je lah yang ada property dekat situ, and then come next year, come next another 2 years, ada lagi rumah yang, ada lagi developer yang dia pergi buat ataupun buat construction property ataupun high rise condo dekat korang punya unit. So korang compete tau dengan unit-unit yang lain, especially kalau rumah tu high density, korang kena compete dengan banyak unit. And benda tu bertambah lebih challenging kalau ada developer yang buat satu lagi kondo ataupun high rise sebelah korang punya unit tu. So competition daripada unit-unit yang sama dan competition dari developer yang buat satu kondo high rise sebelah unit tu. So a little bit of competition on both side and agak susah sebenarnya untuk dapatkan guest sekarang. So ya, aku cuba untuk maintain apa yang ada and we'll see from there lah. Satu lagi yang aku nak emphasize dekat sini is by this year aku dah start implement ataupun enforce structure dan system. So dua benda ni amat penting kalau korang nak cuba run satu business and korang ada long term vision untuk kembangkan business ni. So what I mean is, dengan aku leverage knowledge aku dalam website and aku menggunakan aku punya website yang aku create sendiri untuk manage aliran statement, duit keluar masuk, revenue, expenses dan juga little bit of highly customized request daripada tuan rumah kalau dia rasa macam dia nak tahu lebih lanjut lagi, contohnya satu bulan berapa banyak guest yang keluar masuk and satu bulan berapa banyak bilangan malam ataupun hari yang guest buat booking. So aku cater for those kind of request and aku tambah juga sistem request tu, function tu dekat dalam aku punya website. So menyenangkan aku untuk manage dan juga menyenangkan owner untuk tengok apa yang ada dekat dalam statement tu. Plus aku juga dah start document ke semua benda yang aku buat. So when you start run a business by yourself seorang, for the first 1 or 2 years maybe korang boleh buat kerja semua sendiri, tapi bila korang ada vision untuk do this in the long term, so you have to have documentation, properly document apa yang korang buat, kerja-kerja mundane task, contohnya macam buy key pipe ke ataupun tukar bateri ke, all those things document kan and upload sekali dekat dalam korang punya website so that you punya staff yang korang delegatekan tugas tu boleh faham apa yang diorang patut buat. Alright, so second one, this one is a new business yang aku cuba buat. Aku perasan aku perlukan benda ni juga sebenarnya. So it's a 3D printing business. Business ni aku dapat daripada aku punya ni lah, orang lain yang cerita aku pasal 3D business ni. Potensi sebab korang kadang-kadang bila you guys yang run business IoT ataupun korang run create something ataupun korang develop something, develop product, maybe korang perlukan a casing, a customized casing ataupun equipment yang tak ada dijual dekat kedai-kedai biasa. So maybe korang perlukan highly customized 3D printed object. So itu pun aku nampak ada potensi untuk run business kat situ. So based on discussion yang aku dapat, sebenarnya Bamboo Labs is actually dia orang create one really good printer. So aku decide untuk beli satu printer, 3D printer, enclosed printer, nama dia Bamboo P1S model.
So benda ni harga dalam 2,300. Aku decide untuk beli dan run as a family business lah. So apa yang aku buat is aku cuba untuk, for my side, aku pun cuba untuk buat sendiri website aku untuk cater for any customer yang perlukan 3D printing ni. So apa yang kalau korang as a customer yang perlukan 3D printing business ataupun perlukan perkhidmatan 3D printing ni, aku develop sendiri website tu untuk you guys login and upload korang punya file, so that any request ataupun any quotation dah dapat daripada guest, kita boleh cepat proses and cepat print the object untuk hantar dekat korang lah. So itu apa yang business baru yang apa yang aku baru buat. Okay, next is a drone business. Bulan puasa lepas aku dapat beli satu drone yang aku rasa harga dia affordable, just a mini drone, mini 4K. And aku cuba bawa drone ni balik ke kampung and test this out lah masa bulan puasa hari tu. Found out it's a very good drone, high quality, boleh dapat 4K resolutions, and just a small drone. Satu kali fly with full battery mungkin boleh dapat dalam 30 minit. Ada 3 bateri, so total semua aku dapat dalam RM1,000 for the whole package. So it's a good deal. And yeah, I'm looking forward untuk start business dalam drone juga. And aku ada cuba tangkap video of bumbung atap kawasan rumah kampung aku, and juga cuba dekat kawasan perumahan, dekat kawasan permainan, just roughly create a video of a playground. So it's a good quality drone. And kalau korang yang ada perlukan perkhidmatan drone untuk baiki korang punya atap ke, ataupun korang perlukan drone shot untuk korang punya project, you can let me know. Aku boleh arrange untuk tolong berikan servis ni kepada korang pada harga yang berpatutan lah. Aku tak akan charge tinggi-tinggi. Alright, last one. This one a bit challenging sebabkan by today, 18 April, harga minyak masih tinggi. Based on apa yang aku dapat daripada kenalan aku, diorang kata harga minyak, harga diesel tinggi. So in agriculture agak susah untuk generate revenue, and end up most of kawan aku yang run business on agriculture, diorang terpaksa tutup sekejap diorang punya ladang. Tapi aku nak mencuba, masih lagi nak mencuba. So apa yang aku buat sekarang is aku plan sebelum raya, aku nak buat satu greenhouse dekat kampung. So alhamdulillah, greenhouse dah berjaya, greenhouse dah dapat, greenhouse dah siap dekat sana. Just a mini greenhouse, tapi tak ada apa-apa lagi dekat dalam tu. So kerja aku sekarang, asal-asal aku plan nak macam masukkan solar panel tau dekat dalam tu. Tapi bila aku tengok kod harga terlalu tinggi, and plus aku sekarang baru nak run on maybe 5 pokok cili saja, 5 atau 6 pokok cili saja. So aku rasa macam a bit overkill lah kalau aku masukkan dulu ataupun implement solar panel buat masa ni. So for the time being, greenhouse plus dengan IoT equipment yang dicucuk elektrik menggunakan wall plug sahaja. Maybe lepas bila aku dah run benda ni continuously selama 2-3 bulan ke apa, maybe aku akan cuba implementkan solar panel untuk cuba cut cost dekat dalam electric usage. So yeah, itu projek ketiga aku. And satu lagi, untuk Harum Manis dekat Kelantan, aku dapat tengoklah perkembangan yang bagus untuk pokok aku. Ada 5 buah pokok sebenarnya yang aku tanam tahun lepas. So sekarang semasa aku tanam pokok tu dia paras pinggang saja, tapi sekarang dia dah sampai paras atas, sama height, sama ketinggian dengan aku. And yeah, aku looking forward lah untuk dia fully matang and cepat berbuah, so that aku boleh harvest lah. So aku run 2 project on agriculture, satu cili. Cili ni masih lagi baru siap greenhouse, tak ada apa-apa lagi. And harum manis aku dah ada 5 buah pokok yang almost matang dan menunggu masa untuk tuai hasil je. So itu saja guys, update on project side hustle aku. Aku namakan project ni is side hustle 2026. Kalau tengok
keadaan ekonomi sekarang yang mana banyak layoff and yang di mana susah untuk dapatkan pekerjaan sekarang, aku pun boleh kata aku pun tak sure future macam mana kalau kau just, for me personally, untuk aku just stay in my current progression. So that is why aku cuba untuk do a side hustle lah, sebab with the conflict yang berlaku and ditambah pula dengan advancements of AI, artificial intelligence, so aku tak sure lah macam kalau nak stay within current trajectory, adakah aku masih boleh lagi stay with the current path, current career, ataupun mungkin kerja aku akan diambil alih oleh AI. So aku nak salahkan AI, tapi before anything happen dekat diri sendiri, better you have a backup plan, better prepare your plan B, plan C, so that if anything happen, you have something else to do lah. That's my principle. So if you guys yang ada korang punya side hustle and korang nak share dekat dalam video ni, maybe korang boleh komen dekat bawah and let everyone know apa yang korang buat sekarang. So itu saja guys. Again, kalau korang ada komen ke apa, dan korang boleh komen, like, share and subscribe. See you guys on the next video.